Depan highlight ni clear Musa? Okay. Dah. Jom. Slow. Tunggu kami belah. Bang. Okey. Kereta banyak. Lepas elak putih ni boleh. Jom. Abang jalan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bersiaran kembali. Kita menuju ke Chiang Mai. Jom kita layan dulu. Tapi kali ni ada separuh ada suara, ada separuh tak ada suara. Hari ni perjalanan kita sedikit special sebab kita ada lagi seorang sahabat kita yang datang daripada Malaysia untuk join kita punya ride. Nanti korang nantikanlah siapa sahabat saya tu, insyaAllah. So perjalanan kita pun hari ni ada special juga sebab kita nak singgah layan roller coaster. So korang kena tengok konten ni sampai habis, insyaAllah. Mari layan. Jago, tolong Jago. Hello. Hai Jago. Hello. Dekat. Seorang. Oh, Peter. Seorang. Nama dia Peter. Budak kanan. Kanan. Diorang pergi sini kan? Kamera dekat airport. Airport. Straight dekat airport. Diamond. Tobang. Okay guys, kalau daripada Pai nak ke Chiang Mai, korang akan jumpa ni lah. Salah satunya Airport ni adalah kafe lah. Kafe, kedai makan. Ada kedai makan kat sini. Ni ada tempat dia. So kat sini tempat orang singgah untuk bergambar lah. Dia tak ada apa yang special pun. Cuma hanya kapal terbang yang parking dekat sini. Kita pun tak masuk pun kapal terbang tu kan. Sebab kita perjalanan kita jauh lagi. So ni checkpoint lah untuk bergambar lah. So korang tengok lah apa yang ada dekat sekeliling ni, insyaAllah. Kalau ikut tahun lepas, kami dengan MR tu pun singgah sini juga. Time tu kami makan dekat sini lah. Tapi kali ni kita tak makan dekat sini. Kita akan teruskan perjalanan kita untuk pergi main roller coaster lah. So inilah keadaan di sekelilingnya. Agak suram sikit. Tak tahulah, mungkin pasal kawasan dia tu memang tak tahu, the middle of somewhere lah. Antara perjalanan antara mana-mana nak ke Chiang Mai ni lah. Macam tu. So let's go lah. Kita teruskan perjalanan kita, insyaAllah. Semoga Allah permudahkan. Jom. Kalau korang boleh tengok, Allah izinkan hujan kembali. Tapi inilah nikmat sebenarnya. Nikmat riding ni dia ada rasa macam-macam. Dia ada rasa hujan, dia ada rasa panas, dia ada rasa sejuk, dia ada rasa tak berapa nak sejuk, dia ada rasa angin, macam-macam keadaan. So inilah nikmat. Kita boleh tengok bumi Allah dengan lebih detail. Macam kalau korang boleh tengok view depan mata kita yang Allah hidangkan, nampak bukit tu tinggi-tinggi dibelah pula dengan kabus-kabus yang macam tu kan. Ni pekan mana pun saya tak berapa nak pasti. Tapi itulah, rasanya dekat dah lah nak sampai dekat tempat roller coaster tu. Sikit lagi sampai lah tu. Kalau ikut hujan ni, dia tak adalah hujan lebat mana pun. Jalan basah ni, jalan lembab. Tapi hujan dia dah berhenti dah. Tapi memang mana yang pakai baju hujan tu, dia standby lah. Macam kami, macam saya sendiri lah. Baju hujan tu memang penting lah.
Kotak sejuk oh. Sejuk oh. Okay guys, ni nak dekat sampai hari. Jalan-jalan di sekeliling ni memang ada view yang cantik-cantik. Ada sungai, ada chalet-chalet, ada campsite, ada tempat gajah, macam-macam. Ada strawberry. Dia bagi saya sini rasanya tempat peranginan juga ni. Itulah dia. Korang boleh tengoklah sendiri view-view di kiri kanan jalan. InsyaAllah. Layan. Lepas kereta banyak tu clear. Anjing. Gaya jangan. Motor. Motor macam wan kalau merah. Lencongan, jalan buat. Oh, tak ada apa. Kereta banyak. Kereta banyak. Kereta apa tu kan? Kereta apa? Soalan tu dah tahu dah. Nak kenakan ni. Jaga licin ni. Clear tapi corner. Weh, ni kalau kering ni best ni. Ada motor parking belah kiri. Okey, sikit lagi kita sampai ke destinasi kita. Kalau korang boleh tengok belah kiri dia dah start nak view lawa-lawa. Ada pokok-pokok. Macam Syamsa ni, dia ada buat ayat karangan macam ada pokok-pokok kan. So ada kedai makan, gitu. Ada corner-corner, ada pokok pisang, gitu. Bawah tu depan tu ada sungai, nampak? Ada gajah-gajah. Sekejap lagi korang nampak sungai. Percaya lah cakap saya. Sekejap lagi ada sungai. Ni depan ni sungai ni. Mana lah? Tak ada lagi lah. Depan ni mesti ada sungai punya. Belah kiri ni. Tak nampak lagi. Tak nampak lagi guys. Sungai ni. Tu. Sungai nampak. Allahu Akbar. Air kotor. Hujan kan, air kotor. Air bukit kotor. Sikit lagi dah nak sampai ke destinasi kita. Tengok tepi-tepi ni semua banyak orang berhenti, berkelah, berehat kan. Dia banyak lah attraction dekat tepi-tepi ni. Ada kedai makan, ada, itulah macam saya cakap tadi, ada campsite, ada taman hutan simpan ke apa ke, saya tak pasti. Nampak korang tengok sungai tu kan. Masya Allah cantik. Kereta depan banyak banyak kereta. Tak sampai, nak sampai lah. Tak pernah sampai, masa kena belok satu lagi Sempang. Oi, lawa tu, sorry tu. Kau ada kau tadi. Pak 100 meter belok kanan. Kita jangan kanan. 100 meter kanan lah. 100 meter kanan. Dia tulis atas. Ikut 300 meter. 300 meter kanan. 300 meter kanan. 200 meter kanan. Pakai. Berhenti bahaya ni. Jom. Tengok siapa turun. Kemas tu hang ni. Apa ni? Bos saya mai. My boss, this is my boss, you know. This is my boss. Bos sudah slim lah bos. Same lah, like
Buat lagi. Tepilah ni pun. Cerai dalam YouTube. Cerai. Tak boleh. Malu ni orang tengok. Cerai. Wih, kata teru lah. Apa lah malu wih. Rawang pun saya tak main. Ni main ni. Kena main kita. Berapa sekarang? Tak berani bayar. Bayar nanti. Seorang lagi apa ni? Seorang lagi ni. Tapi dia tulis 150 kilo ke atas tak boleh. Mu tak sampai, saya tahu sebab saya cakap. Saya tahu mu tak sampai. 60. Siapa? Confident. Dia punya confident 60. Dulu. Stop. Okay. Be careful you fall. Be careful you fall. Okay. Thank you. Lepaslah satu round. Sembang lah, takut ni. Naik tapi duduk belakang. Dapat break. Ya, tahu. Pastikan dia naik tau. Pastikan dia naik. Pastikan dia naik. Bangun dulu pergi dah naik. Tak payah. Saya naik. Saya naik apa ibu? Kemana? Satu, dua. Okay, kita menikmati jalan-jalan di sini. Mereka tiada di belakang. So let it be. Uphill dulu. Belakang siapa ada? Afiq eh? Oh, Syah! Abang. Best, serius best. Korang kena datang sini. Best. Hey, Fan! Woo! Apa? Bang. Cerai lah. Okay, itulah kita dah main roller coaster. And then kita akan pergi makan dan kita check in. Kita sudah sampai Chiang Mai. So ada rider baru, Adami dan juga Yahya. Dua orang rider yang memang sepatutnya daripada awal ada, tapi diorang ada kerja masing-masing. So Adami drop motor dekat Chiang Mai, and then Adami naik flight. Motor pakai loader. And then Adami teruskan ride bersama kita, insyaAllah. Panjang lagi jalan cerita ni. Kita ada banyak lagi destinasi, insyaAllah. So saya minta maaf, konten saya kali ni banyak lagu sebabkan suara tak ada. Mikrofon saya punya adapter problem. Itulah, sayang sekali. Kalau tidak korang boleh dengar kita orang punya celoteh dalam kardo ni. So itulah, bila overland ni macam ni lah cerita dia. Memang kita all out lah dengan kita punya jentera. Jom. Okay guys, macam tadilah keadaan dia tu, main roller coaster tu. Tapi kelakar sekali Abang Fitri kita lah. Penakut rupanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Korang tengoklah menggigil-gigil tangan dia tadi tu. Kesian kat dia kan. Kena paksa naik juga kan. Tapi tak aci lah kan. Kalau dia tak naik, uri lah dia kan. Memang kena paksa juga. Itulah cerita dia. Kalau tak paksa, memang dia tak naik.
Okey, ni strawberry Kita singgah tengok strawberry. Mantap. Clear. Ada motor. Ada motor je. Nak potong boleh potong. Lepas motor tu kosong. Clear. Lepas motor kosong. Corner. Clear je. Clear. Ada basikal le. Dia motor keluar je. Kereta. Ada kereta. Kereta SUV. Motor kereta balik. Ada pick up. Kena tajam. Kereta. Gajah belah kanan. Gajah mati. Ada. Gajah umbak. Clear. Yang belakang clear. Foto 3 foto. Alah. Aduh. Dah tengok mana? Ya, rugi tak dapat duit. Dia duduk. Kereta depan. Kereta banyak depan kita. Dah banyak dia nak masuk kanan. Dia masuk kanan. Kereta masuk kiri. Terus. Okey, nak ke Chiang Mai ni boleh tahan jugalah. Jalan dia bila dah masuk bandar Chiang Mai tu sedikit sibuk lah. So nanti korang tengok lah sedikit kesibukan bandar dia bagaimana kan. So perjalanan kami kita akan patah balik ikut jalan tadi juga. Lepas tu ada satu simpang mana saya pun dah tak ingat lah. Sebab saya kali ni ride saya tak buka map sangat. Saya lebih pada video pada gambar sinematik tu je. Tengok Abang Yu tu nampak tu. Pandai dia menganjing tu. Mari dia kata kan. Lepas tu sampai depan dia slow kan. Dia bakar. Okey, kita dah sampai dekat pekan Teluk Intan tak ada gurau. Ini pekan mana pun saya tak sure ni Tapi alhamdulillah lah kita dah dekat sampai dah Chiang Mai. Sikit lagi sampai lah tu. Tapi kita nak pergi makan dulu. Perut pun lapar. Kita pergi makan lah dulu. Tapi sekejap lagi depan tu hujan balik tu. So inilah keadaan bandar Thailand Dia lebih kurang je guys. Kalau korang tengok bandar dia, setiap perjalanan bandar-bandar dia sama je. Kedai dia lebih kurang kan. Dia punya perjalanan dia tu lebih kurang kan. Walaupun dia utara Thailand ke, dia selatan Thailand ke, dia lebih kurang juga. Dia tak ada nampak perbezaan banyak sangat. Kecuali dalam Bangkok. Dalam Bangkok ni dia dah lain sikit. Rupanya bukan jalan kereta api. Tertipu. Saya bilang hidup, merah. Macam tu lah. Kejap ada, kejap tak ada. Stres tu. Ni tapi sampai saat lagi saya sampai Chiang Mai ni, saya mesti nak kena cari mic juga ni. Bila jadi macam ni saya yang mengedit ni pun terasa susah nak ngedit, kena cakap-cakap balik kan. Kadang-kadang kita ni tak ada idea kan. Kita tengok video ni kita nak fikir apa kita nak cakap ni macam tu kan. Itulah cerita dia. Ni depan ni hujan guys. Hujan memang lagi rosak lah dia punya adapter tu kan. Layan je lah. Sikit lagi sampai kedai makan. Kita relax sana, makan-makan, solat-solat, dan kita masuk hotel lah insyaAllah. So ni hampir-hampir sampai lah ni. Dekat dah tu. Okay, kita makan tengah hari petang. Makan petang ni.
Makan tengah hari je ni. Basah pula screen gelap dulu. Kau rock. Lo makan ni kau. European lah. Rock. Gila, salih Salim. Petang ni nak kat mana lah ni kita. Hotel tu. Hotel tu pakai kasut. Lele hotel apa lah? Memang rasa kari orang putih. Dah nak. Dapat berapa piece pun. Oh, pisang. Dapat sehari 3 kilo okey lah. Okey. Kita ambil tom yum. Terusnya kita hotel. 4 minit. Kita dah keluar dari Chiang Mai. Puan, mana cari mic adapter ni? Tu lah. Siapa lagi tak mall. Siapa kita semayang. Okey guys, perut pun dah kenyang. Marilah kita pulang ke hotel. Hotel kali ni kita menginap di hotel yang sama seperti tahun lepas kita pergi dengan MRR2. Sebab salah satu faktor hotel ni paling strategik lah. Dia dekat dengan night market. Korang tengok jalan kereta api dia. Korang dengar saya cakap, oi ni KL ke apa kan? Sebab jam kot. Terkejut saya. Rupanya memang timing orang balik kerja lah petang-petang guys. So memang jam lah perjalanan dia. Gitu. Ini kira kita pusing-pusing lah Chiang Mai ni. Ikut jalan dalam-dalam ni. Kita pun tak tahu kita berada di mana. Kita ikut map je kan. Tapi inilah keadaan Chiang Mai. Sedikit sebanyak yang korang boleh tengok lah. Ni bandar dia lah ni. Tapi ni orang kata belum betul-betul center lah. Naik motor bang, bukan naik kapal terbang. Okey, kita akan bermalam di Chiang Mai. Chiang Mai. Tahniah Amos Alhamdulillah Allah izinkan. Bangga. Orang manja tu. Dah jarang orang manja buat macam ni. Kita ni. Hello. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Chiang Mai. Ni bilik kita. Nampak. So barang-barang dah letak, cuci kita kat luar. Kita tengok view kita insya-Allah. Tak nampak pula mana ni. Okey sini. Ni view dia. So kita akan malam di Chiang Mai insyaAllah. Apa-apa pun saya pening pasal mic ni. Kita nak settle mic ni dulu. Dah settle mic baru saya tenang ni. Saya tak tenang ni nak bagi konten yang terbaik untuk korang ni. Wallahualam.
Siapa kata? Dia slipper pun tak pernah pakai sini. Ha. Okay, kita nak pergi settle kita punya mikrofon sekejap. Lepas tu kita itulah. Ada Adami pun nak cari barang dekat mall lah. Afan pun, Mus pun pergi Central Festival lah. Fan? Central Festival. Chiang Mai. Chiang Mai. Harap-harap adalah jumpa mic adapter tu. Kita nak pergi Central Festival malam and kita naik EV ni EV bukan kan? EV tak syak. Senyap sensitif. Dami, bila sampai? Dami macam mana dekat sebelah saya hari ni? Awak dalam mimpi. Saya masuk dalam mimpi awak. Adami ada dalam mimpi saya. Kalau korang nak tahu, Adami dengan dekat Chiang Mai dengan saya. Sini dulu saya tak pakai slipper. Dekat sini ada. Tahun lepas Adami tak pakai slipper dengan MRR tu. Dahsyat. Ingat apa? Ingat Adami tak berani tak pakai baju. Apa benda? Badan saya siap. Saya pergi KLCC tak pakai baju. Viral tu. Okay, kita pergi Central Festival. Ini demi konten YouTube lah ni. Kita nak cari mic adapter. Inilah kereta EV daripada MG. Kan? Sangat comfort. Walaupun naik ramai, tak rasa apa. Tahu-tahu sampai. Ya. Mantap. Adami berubah sekarang. Pergi jalan mak pun dah brisk walk lah. Gila lah. Betul-betul fitness lah, jaga lah. Mantap Adami. Teruskan Adami. Buat badan Adami. Gila. Pening tu. Mus, kita berada di mana Mus? Central Festival. Central Festival mana? Chiang Mai. Chiang Mai tau. Gila. Kita bersama idola kita, Adami. Hari ni Adami bersama kita akan meneruskan perjalanan kita. Rasanya gadget selalu belah atas. Adami nak shopping apa? Ya Allah, adalah. Media mode. Alamak, media mode pun dia ni masa nak lepak-lepak je. Betul Adami? Betul? Bila lagi nak puasa? kan, ini betul-betul berehat betul-betul kan. Ayah enjoy moment, tengok view, cuci mata. Selalu tengok sepana kan, lepas tu balik rumah dah letih. Otak fikir je kan. Ini tinggal semua benda. Tak payah fikir apa. Fikir yang apa yang tengah buat kat sini. Betul tak? Ha? Apa GoPro? Macam ni je lah. Kita tak payahlah buat atas motor. Kita tak payahlah bercakap banyak kan. Kita buat lagu menggigit tubuh. Sedih Mus. Tak apalah, kita layan reel je, layan reel je. Kita banyak main reel je. YouTube kita santai je. Okay Fan tak apa, korang kalau mana-mana yang rasa nak ada suara, tengok Afan punya konten. Pergi Afan punya channel, Afan Tiger. Tapi Afan punya konten tak tahulah keluar tahun bila. Mungkin lagi 5 tahun. Tidak. Sekarang Afan dah pandai edit. Okey, mantap. Kalau boleh Afan keluarkan episod yang mantap-mantap. Okey. Kali ni detail akan lengkap. Macam dulu tak ada detail. So sekarang setiap episod akan bagi tahu ke mana. Lepas tu apa yang saya dah belanja saya akan masuk ke situ. So boleh tahu kos berapa. Okey, mantap. Lepas tu Afan backup YouTube series lah. So bermakna siapa-siapa yang mana yang nak tengok konten yang bercakap, korang boleh pergi tengok channel Afan untuk lebih detail. Untuk yang saya punya konten ni, saya terpaksa bubuh dengan muzik dan juga sekadar mana yang kita tengah melepak macam ni ya. Betul tak Mus Selebihnya pada Instagram, pada IG Instagram samalah. IG, Facebook, TikTok kita main reels. Okey, insya-Allah. So korang enjoy lah. Mana-mana yang dengar kita bebel celoteh dalam kardo tu, besok perjalanan kita Kenan, korang tengok Afan punya YouTube. Daripada mana main Honson ke apa ke, tapi itulah biasanya mana ada terlepas kita semua sekali. So korang dengar lah apa yang Afan rekod dan Afan tayangkan tu, insya-Allah.
InsyaAllah semua recording yang bercakap biasanya saya senyap. Semua sokan Nazar, Mus. Saya tukar rakam je. Afan tukar rakam. So backup. Cuma ya bapak mana yang satu mungkin saya terdepan, mungkin Nazar rakam saya tak rakam. Mungkinlah suara itu dah hilang. Tak apa, nanti part yang mana mic saya problem tu saya akan letak kepada siapa-siapa yang nak tengok full version yang ada ni, tengok channel Afan. Okay, mantap. You riding or you shopping? Shopping and riding. Pagi nak run. Ada minta ada bawa kasut ke? Bawa kasut terbeleng lah. Oh, ni nak pakai besok ni. Oh, kena weh Domi. Kasut merah dengan jaket merah. Kasut baru, shoot. Try je. Oh, dak mi. Dah mi. Cun mi. Tapi kalau orange tu lagi ranggi dah mi. Hey guys. What up? What you guys doing here? How are you guys? Good eh? Good man, good. Good. I'm tired. A little bit tired. Tired? A little bit. A little bit tired? A little bit tired.